Historiografi Islam mula menyerlah pada awal kurun ke-7 Masihi di kota Madinah, berpunca daripada pengaruh Al-Quran dan hadis. Pada peringkat ini, penulisan sejarah dirintis oleh golongan ulama hadis. Semasa dinasti Umayyah, Khalifah Umar Ibn Aziz melakukan pembukaan hadis, menyebabkan lahirnya ramai penulis Muslim untuk menulis sejarah. Antara sejarawan Islam di tanah Arab ialah Ibn Shihab Al-Zuhri, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Umar Al-Walqidi, Urwah bin Zubair, At-Tabiri, Al-Mas'udi dan Ibn Khaldun. Penduduk di tanah Arab pada awalnya tidak mempunyai tradisi dalam persuratan disiplin sejarah. Walaupun pada zaman tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba. Pada zaman ini, masyarakat Arab hanya bergantung kepada tradisi lisan dalam gambaran peristiwa. Antara gambaran lisan terkenal adalah mengenai peristiwa perang iaitu Ayyam Al-Arab. Setelah kedatangan Islam, berlaku perubahan tradisi historiografi dalam kalangan masyarakat Arab. Kemunculan Al-Quran dan hadis membawa era baru kepada historiografi Arab. Magazi adalah tema yang muncul pada awal historiografi Islam. Dan Ghazwah yang bermakna ketenteraan. Dan Sirah yang merujuk silsilah hidup Rasulullah SAW. Ibn Shihab Al-Zuhri telah menjalankan penyelidikan komprehensif di Madinah untuk mengumpul rekod-rekod melalui kesaksian yang boleh dipercayai. Tokoh seperti Ibn Ishaq mempunyai karya agung seperti Al-Nabawiyah dan disempurnakan oleh Ibn Hashim. Al-Waqidi juga tokoh yang giat menjalankan pensejarahan Islam dalam karya agung beliau iaitu Al-Maghazi. Penulisan sejarah berkembang disebabkan oleh agama, kesukuan Arab dan kekuasaan. Pada zaman Islam klasik, tahap pertama yang membawa perkembangan penulisan yang pertama adalah tradisi lisan, tradisi magazi dan sirah, historiografi tematik dan historiografi sosial iaitu pendekatan ilmiah. Zaman Islam klasik boleh digambarkan semasa pemerintahan Abbasiyah iaitu Abdul Al-Malik bin Marwan. Perkembangan penulisan dapat dilihat melalui penyampaian dalam isnad iaitu menemukan bukti di sebalik penyampaian. Sejarawan Islam yang terkenal menggunakan penulisan riwayat adalah Urwah bin Zubair dalam karyanya Al-Maghazi. Selain itu, At-Tabiri menulis sebuah kitab bertajuk Tarikh Al-Rasul wa Al-Muluk dengan metod riwayat. Tokoh sejarawan seperti Ibn Khaldun dan Al-Mas'udi bukan sahaja mengkaji fakta namun menganalisis aspek politik, sosial dan ekonomi. Al-Mas'udi merupakan sejarawan Islam klasik yang berperanan besar kerana mampu mengintegrasikan sejarah dengan sosiologi secara ilmiah. Puncak kegemilangan penulisan Islam berlaku semasa Ibn Khaldun yang menggunakan pendekatan analitik dan saintifik. Sebagai contoh, teks Mukadimah.
Di Tunisia, lahir seorang tokoh yang tercermin dalam cara penulisan sejarahnya. Zaman pemikiran kritis dalam sejarah Islam yang berlangsung dari abad ke-14 hingga abad 16. Ibnu Khaldun dikenali sebagai sejarawan yang menilai secara kritikal dan ilmiah. Pelakon reformasi besar dalam cara penulisan, iaitu penggunaan metode tulisan menggunakan pendekatan kronologi dan analitik. Sebelum ini, sudut pandang sosiologi menjadi sumber penting dalam sejarah Islam yang dimulai oleh Al-Mas'udi. Kemuncaknya, Ibnu Khaldun yang menjadi penyempurna terhadap total history dalam penulisan Islam. Ibnu Khaldun juga dikenali sebagai ulama multidisipliner, iaitu terlibat dalam sejarah, sosiologi, ekonomi, hukum dan agama, di mana Ibnu Khaldun diketahui membawa gagasan sejarah barunya dalam karyanya yang bertajuk Muqaddimah. Dalam karya itu, Ibnu Khaldun mencuba membebaskan dirinya daripada pemikiran zaman dahulu dan zamannya sendiri. Konsep umran juga diperkenalkan dalam Muqaddimah, di mana konsep itu menganalisis perubahan masyarakat yang tidak statik dan berkembang dari kelompok kecil ke kelompok besar. Tambahan pula, Ibnu Khaldun juga memperkenalkan konsep badawah dan hadarah, di mana badawah membawa maksud masyarakat yang sederhana, rukun dan gembira, manakala hadarah membawa maksud masyarakat yang bersikap individualistik dan tidak menghiraukan orang lain. Hal ini membolehkan Ibnu Khaldun mengkritik bahawa semakin moden masyarakat, semakin lemah nilai asabiah dalam masyarakat itu. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah memiliki disiplin ilmu yang luas, di mana ianya memerlukan pemerhatian, usaha mencari kebenaran dan maklumat yang mendalam tentang bagaimana terjadinya sesuatu peristiwa, apakah punca dan asal-usul sesuatu objek. Pemikiran yang ada dalam Ibnu Khaldun menyebabkan beliau sentiasa memulakan semuanya dengan heuristik, kritikan, interpretasi dan historiografi dan memiliki matlamat yang betul. Jelaslah karya Muqaddimah yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun membincangkan 3 topik penting, iaitu isu historiografi, isu ilmu budaya dan institusi, dan ilmu Islam. Perkembangan historiografi atau penulisan Islam dari zaman awal Islam hingga zaman pemikiran kritis bukan sahaja mencatatkan peristiwa, malahan memberi gambaran jelas tentang perjalanan intelektual dan spiritual umat Islam. Dari pengumpulan hadis dan kisah hidup Rasulullah SAW hingga kepada analisis mendalam oleh beberapa tokoh seperti At-Tabiri, Al-Masudi dan salah seorang tokoh yang bukan sahaja memelihara sejarah tetapi juga memahami masyarakat dan tamadun Islam secara kritikal, iaitu Ibnu Khaldun.